Zulhijjah. Hari 5 hari lagi, esok 6 hari bulan, Ahad 7 hari bulan. 7 hari bulan dipanggil hari Zina, hari hias. Mereka mula menghias unta nak tuju ke Mina, untuk nak tuju ke Arafah pula. Hari itu barang-barang disiapkan, masing-masing siapkan unta untuk nak bergerak pada hari 7 hari Ahad. Di hari Ahad, hari Zina, Nabi SAW berkhutbah selepas lohur, memberitahu apa dia persiapan dan juga apa dia kerja-kerja yang akan dibuat untuk nak pergi ke Mina dan Muzdalifah, kemudian Arafah. Kemudian mari hari 8, itu hari di mana persiapan air disiapkan, dipanggil hari Tarwiyah, hari untuk nak sipang dan kutip air di Mekah supaya boleh bawa pergi ke Mina, ke Arafah. Tak ada masalah, kerana tempat itu bukan kampung orang, bukan tempat ada air. Kerana itu air kena ambil dari Mekah, tempat orang ramai di Mekah. Lalu dipanggil hari Tarwiyah. Kemudian bergerak mereka turun ke Mina hari 8, tidur di Mina malam 9. Pagi esok, pagi 9 mereka pergi ke Arafah. Lalu dipanggil hari Arafah, hari 9. Hari 9 hari Selasa kat kita, 26 hari bulan 5. Disunatkan puasa sokma bulan Zulhijjah ni. Tapi sangat ditutup hari Arafah, itu hari Selasa, hari mana orang ramai wukuf di Arafah. Itu pukul lepas lohur, pukul 1 lah. Lepas lohur orang akan wukuf di Arafah. Lalu kat kita ni pukul 6. Kita pukul 6, ia pukul 1. Dia adakah ada perbuatan ta'rikh Arafah? Ta'rikh Arafah ni ada ke tak? Jadi ta'rikh Arafah ni ialah orang duduk wukuf di nun, duk doa, duk ngaji. Kita pun mari batu tiung ni, kita doa, kita ngaji juga. Adakah ada perbuatan tu ke tak? Orang duk ini pukul 1 tengah hari, kita duk pukul 6 di batu tiung. Ada ke tidak? Jawapannya khilaf barang tu. Dibenarkan oleh Imam Hasan Basri, dibenarkan oleh Imam Ahmad. Lalu ia menjadi amalan yang dibenarkan oleh kebanyakan ulama. Imam Nakhai tidak membenarkan. Jadi amalan tu boleh buat sama mana barang tu khilaf, sama mana ada dua pendapat, boleh buat ke tak boleh buat. Dia boleh. Hari laksa ni kau nak mari sejik batu tiung, minta doa tak supaya orang di Arafah, ngaji tak supaya orang pada Arafah. 7 lebih pakai buka puasa. Tu lauk apa, mau tanya AJK lah, aku dah boleh khabar lauk apa. Mari konang wak tak kerja ahli Arafah di sejik batu tiung ni, sempena wukuf. Ya sama, ya wukuf di nun, kita pun tengah habis kurang macam dia juga. Moga Allah Ta'ala kita lebih kurang dengan yang ada di padang Arafah. Jadi molek dah hari laksa ni pakat niat puasa, atau mari sejik konang duk dah sejik. Wak kerjaan doa lah hari Arafah ni. Mana tahu penyakit mu hak lama ni hilang. Mana tahu sakit-sakit mu hak lama ni hilang. Mana tahu lama ni tak ada jodoh jadi ada. Mana tahu ada sedar lah kata.
Kata minta hari Arafah bisa hari tu. Bisa orang tu hari tu, hari Arafah, kerana pengakuan diri daripada orang yang buat benda tu. Lain ni nikah anak ada 6 ke 7. Dia kata dia minta juga di padang Arafah supaya boleh ke dia. Dah boleh ke dia sungguh. Tak kata bahawa bisa padang Arafah ni, minta di padang Arafah ni memang bisa. Dia boleh lah kunang hari sejak waktu tiang ni. Minta benda hak menak lama ni. Kerana takrikh Arafah itu ada. Dibenarkan oleh Imam Nakhai, tak benar pun tak apa. Takrikh Arafah tidak dilarang oleh Hasan Basri, tak dilarang oleh Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad ni adalah orang yang kira lumat hadis. Orang yang lumat bahagian mainan hal-hal kait dengan hadis ni, dia membenarkan. Imam Ahmad membenarkan takrikh Arafah. Takrikh Arafah ialah buat kerja serupa dengan ahli Arafah pada waktu wukuf. Ya wukuf ko 1 dinung kita sini kunang. Itu dia kata takrikh Arafah. Jadi itulah waktunya. Mana ambil bukti penghantaran ke apa benda. Kenapa dia ambil gambar dengan tabung nasi dia benda lari dulu. Orang apa dia ambil gambar dia. Dia kata bukti penghantaran lah tu. Maknanya dulu lagi yang ambil gambar ni. Jadi habis hari Arafah duk di sejik kita ni, aku 7 ke 8 yang ada balik lah. Ada orang duk wukuf lagi lah. Duk wukuf lagi. Wukuf habis dah habis subuh. Subuh hari raya baru habis wukuf. Dah subuh hari raya, raya kita pukul dah lah pukul 12 baru habis. Ya habis subuh. Ya habis subuh dia ni lebih kurang kita dalam lebih kurang pukul 11, pukul 12 gitu lah. Itulah hari Arafah. Hari yang sangat besar. Tak ada orang boleh lawan hari Arafah. Hari Arafah lawan Ramadan pun kalah Ramadan. Ramadan pun kalah dengan hari Arafah. Ada hari yang sangat abdul. 9 Zulhijjah. Tak benar. Jadi kita apabila Allah bubus mana-mana tepat, kita kena ikut waktu tepat tu. Tidak boleh memayang ikut waktu Mekah. Tidak boleh sama kali puasa ikut waktu Mekah. Ya ada waktu dia. Dia memayang kita memang lebih awal daripada dia 5 jam. Sebab kita duduk di timur. Namun demikian setengah-setengah keadaan ia raya awal sehari belum kita. Macam baru ni. Macam baru ni kita raya lewat sehari daripada dia baru ni. Ada keadaan kita lewat ada dia. Ada keadaan kita pitah dia 5 jam. Dia hari Arafah ni kita pitah dia 5 jam. Kita puasa dah 5 jam baru dia puasa. Dia kali ni kita pitah dia 5 jam. Raya Aidilfitri baru ni ia raya sehari awal pada kita. Maknanya kita raya lewat pada dia. Kerana hak dia nampak, hak kita dah apa baru ni. Dia gitulah. Rezeki masing-masing Tuhan buat. Ada tempat nampak dulu, dia raya dulu. Ada tempat dah apa, dia cukupkan bulan Ramadan jadi 30. Pak kita tu baru ni. Baru ni puasa 30 baru ni. Start puasa hari Khamis. Dah raya hari Sabtu. Jadi 30 hari bulan tu hari Jumaat. Ada sebab tu Arab Saudi dia puasa 29. Hari Khamis dia habis dah, Jumaat dia raya. Itu beza kita dengan dia baru ni, dia pitah kita raya awal sehari. Maknanya kita pukul belah tu puasa lagi. Ya subuh tu raya dah hari tu. Untuk raya. Maknanya mayang raya kita esok pula. Dia hari ni.
dia mayat raya. Dia oleh kerana itu baru ni dia pitah kita. Hak ni dia sama dengan kita pitah dia. Jadi dia sama kok. Dia hari Arafah 26 hari laksa ni. Kita pun hari Arafah hari laksa ni kok sama dengan dia. Dia raya hari Rabu, kita raya hari Rabu juga. Dia ada hari sama dengan dia, ada hari dia pitah kita. Jadi kalau sama dengan dia kok, kita pitah dia 5 jam. Ada beza kita dengan dia 5 jam. Dia hari Arafah hari 9. Kemudian hari yang ke-10 dia panggil hari Nahar. Hari Nahar, hari Melih Huta Cacang, hari Melih Huta Jinjing, hari Melih Huta keadaan berdiri. Itu dia panggil hari Nahar. Kemudian hari yang ke-11 dia panggil hari Qar. Hari Qar, hari menetap di Mina. Qarra ni makna menetap. Dia qarrung, ialah hari orang dok pergi mana, duduk di Mina je dalam kemah. Tu hari Qar. Kemudian hari 12 hari Nafar awal, hari mereka keluar daripada Mina. Kemudian hari yang ke-13 hari Nafar 2, mereka lewatkan sehari seperti Nabi kita keluar dari Mina pada hari 12, hari 13. Nabi tu baik pada hari 13. Dia hari 12 boleh dah bagi yang nak keluar dengan syarat-syaratnya. Mestilah keluar belum maghrib. Mestilah niat tak mau balik dah ke Mina. Mestilah dah nota dah 2 alat capur jamrah Aqabah hari 10. Mestilah dah 2 malam dah bermalam di Mina. Ini benda-benda yang perlu dipatuhi untuk orang tu nak keluar daripada Mina. Inilah hari-hari yang besar nak mari dah ni. Dekat dah ni. Bermula dengan hari Ahad ni dah mula nak narak lalu dah. Jok hari Zinah, kemudian hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah, kemudian hari Nahar, kemudian hari Qar. Hari Qar bukan Bukit Qar. Qar Marang tu. Ini hari Qar. Hari Qar. Itu Sabtu pada Qar. Kemudian Qah dengan Ra. Qarrun. Qarrun. Bukan Qarak lain. Itu Qarrun. Itu hari menetap. Menetap di Mina. Tak pergi main-main. Duduk situ. Dah hari orang nak mabik itu sebelah di Mina. Itulah hari Nafar awal, kemudian hari Nafar 2. Tu. Jadi hari ni baca kitab kita tu. Minggu depan ngaji lalu minggu depan. Ngaji lalu minggu depan. Supaya hari ni raya ketiga tau minggu depan tu. Raya ketiga tau. Hari Rabu, Khamis, Jumaat. Di minggu depan ada, insya-Allah. Kita sambung pelajaran kita, insya-Allah. Jadi hari ni nak baca hari ni muka surat 25. Muka surat 25 hari ni hukum syarak. Ada hukum syarak ni kita dah sebut, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum syarak ia pecah dua. Taklifi dia bagi pada kita arahan dan juga pilihan. Itu dipanggil hukum taklifi. Dia hukum taklif, hukum yang dipertanggungkan. Ia tanggungkan kita, ia tugaskan kita. Jadi tugas itu sama ada suruh ataupun juga pilih. Suruh ada 4. Suruh ada 4 sama, iaitu suruh buat dengan suruh tinggal. Suruh buat ada 2, suruh tinggal ada 2. Waktu ada 4 suruh ni. Suruh buat ada 2, wajib dengan sunat. Suruh tinggal ada 2, haram dan makruh. Lepas tu hak pilih ada saja. Itu hak mubah, hak haram. Itu dipanggil hukum syarak. Dia hukum syarak dalam taklifi ni kita dah sampai pada bahagian yang ketiga dah hari ni. Kita dah selesai dah wajib dengan sunat. Kita pergi kepada 2 lagi suruh ni. Kata Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Patani rahimahullah.
wa nafa'ana Allah bi ulumihi amin. Kata beliau muka surat 25. Baris yang ke-3 iaitu dan termasuk di dalam tutup tang tegar. Minta tapi minta tinggal. Minta jangan buat. Itu maksud tutup tang tegar. Kerana hukum taklifi 2 je. Tutup dengan bebas. Tutup dengan haru. Tu ada 2. Tutup iaitu tutup tinggal, tutup buat. Bebas tu boleh pilih. Mana hak nak buat. Jadi kata pengarang kita termasuk dalam tuntutan teguh buat itu ada 2 perkara. Dalam hukum taklifi ada 2. Ia minta kita tinggal benda tu. Ada 2 perkara dalam tuntutan teguh itu. Yang pertama sekali ialah nama dia haram. Nama dia haram. Itu hak pertama. Dia tegah kita namanya haram. Apa benda haram? Haram ialah yang diminta oleh Allah supaya meninggalkan. Al-kaf. Al-kaf ni makna berhenti. Makna tinggal. Dengan permintaan yang tegah. Permintaan yang putus. Itu yang maksud haram. Itu yang minta itu memang dengan dak gurah. Memang dak gurah. Yang minta memang minta dengan putus, sungguh. Itu baru dipanggil sebagai haram. Jadi bila dia haramkan bermakna ada kerosakan. Bermakna ada mudarat. Walau dak 100% pun goliknya ada kemudaratan. Bila Allah Ta'ala larang, maka kita kena yakin dalam tu sama ada 100% dok molek ataupun berat belah dok molek. Dia panggil ghalib. Dia panggil ghalib. Dia ada mafsadah ghalibah. Dia ada kerosakan yang mana peratusan sangat tinggi dalamnya. Itu apabila Tuhan haramkan pada kita. Jadi haram ini adalah perkara yang mana diminta kita tinggal. Bila kita tinggal, yawi pahala kita. Kalau kita buat, dah yawi dosa, hukuman ada pula. Dah setengah-setengah kis dia khabar, kena hukum. Itu maksud perkara yang haram. Dia banyak perkara yang haram ni. Makan riba, berzina, mencuri, bunuh orang. Ataupun juga berkait dengan minum arak. Dia banyak yang diharamkan ini, ianya tebang wak kita boleh dosa dan ada hukuman. Tinggal dia boleh pahala. Itu dipanggil sebagai haram. Guana kita nak kenal barang ni. Kita nak tahu dia guana. Bahawa benda itu haram. Pertama kali ia khabar jelas haram benda tu. Tu cara kita nak kenal. Dan ia khabar haram. Iaitu dia kata hurrimat, diharamkan. Tu kita kenal tu. Kalau dia khabar terang-terang gitu, tak payah nak takwil dah. Memang dia kata diharamkan, memang haram. Hurrimat alaikum, diharamkan padamu. Ummahatukum, mukmu, jangan nikah dengan dia. Wa banatukum, dan juga anak puangmu. Wa akhawatukum, dan adik-wadik puangmu. Wa ammatukum, dan juga mak daramu belah ayah. Wa khalatukum, dan juga mak dara belah mak. Wa banatul akhi, anak dara belah abangmu. Wa banatul ukhti, anak dara belah kakakmu. Tu ya khabar hurrimat. Bila hurrimat kita cang barang ni tak lagi dekat. Kerana jelas bila dia khabar haram, haram lah benda itu. Itu cara nak kenal dia. Macam mana nas yang ada tu, kita nak kenal barang tu boleh ke tak, haram ke tak, ia khabar jelas. Yang kedua, cara kita nak kenal dia, dia kata tak halal. Dia kata tak halal. Kalau nas tu kata tak halal, macam barang tu haram. La yahillu. Dia kata tidak halal. La yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsi. Tidak halal harta orang Islam kecuali dengan redha dia setuju.
Tak boleh. Walau macam mana pun reta orang Islam tak boleh. Dan kecuali dengan dia reta. Jadi orang Islam tak boleh. Kita nak ambil reta dia dengan tidak reta. Jadi walaupun hadis khabar orang Islam masuk kali kafir zimmi. Kafir zimmi pun tak boleh ambil kok reta dia kalau dia tak reta. Kafir harbi tu halal. Kafir harbi tak ada undang-undang dia. Tak ada peruntukan lindung dia. Kafir harbi reta boleh ambil. Kafir harbi nyawa boleh bunuh. Kafir harbi kerana dia tak ada undang-undang dengan dia. Oleh kerana itu bila dia masuk ke dalam Islam, dia tak kena hak lepas-lepas. Dia tak kena, baik tak ada undang-undang dulu. Dia bunuh ayah kita masa perang. Dia bunuh ayah kita. Dia masuk Islam, habis hak lepas-lepas dia tak lekat sikit pun. Berbeza dengan kafir zimmi. Kafir zimmi kesalahan hak dia buat, dia tetap kena. Dia lari mana pun. Sebab dia kafir undang-undang. Kafir yang kena duduk bawah undang-undang zimmi. Harbi memang dia tak ada undang-undang. Kerana itu kalau dia masuk Islam, habis gitu. Hak lepas-lepas dengan dia tu. Itu beza harbi dengan zimmi. Kerana dia tak akan saman dulu lagi. Jumpa boleh bunuh dulu lagi. Moga tak nak faham dia masuk Islam. Ke habis, luruh habis, gugur habis, hak lepas-lepas. Itu kafir harbi. Zimmi tak. Zimmi bila ada kesalahan kita cari dia. Siapa lubang cacing kita hukum dia. Kerana dia kafir bawah undang-undang. Ada beza. Zimmi dengan harbi tu. Beza. Jadi orang kafir zimmi, apa saja dia buat kita, dia kena hukum. Kita buat dia pun kena hukum juga. Kita buat dia. Bila kita kereta laju-laju, kita pergi langgar, ada tiang api. Tiang api balok, lepak, bang ketekok putus kepala. Tu kenalah tu. Bayar dia. Membayar dia kerana kesilapan. Dia panggil berlaku kesilapan. Bukan sengalang. Bukan sengalang kesilapan. Nak bayarlah. Quran pun sebut gitu. Itu supaya kita keadaan begini. Kita nak kena tengok kafir tu kafir macam mana. Dia apabila kita buat salah ke dia pun, kita kena ada tanggungjawab. Dia buat salah kita pun dia ada tanggungjawab kerana dia kafir undang-undang. Jadi yang haram ini ialah maknanya apa? Maknanya barang yang diseksa. Haram ialah perkara yang diseksa pada orang yang mengerjakan dia. Biar hak buat haram, dia kena seksa. Kena hukuman lah. Kena seksa. Jadi kita nak kenal dia tadi, ialah dia khabar hurrimat haram. Atau dia khabar la yahil, tidak halal. Dan tu dia khabar itu haram, tidak halal bagi orang Islam memulaukan saudaranya lebih pada 3 hari. Itu maknanya haram tu. Tanda dia kan dia kata tidak halal. Dan bila kata tidak halal, maka dengan sendirinya tak boleh memulau orang Islam lebih pada 3 hari. Tu. Jadi di situ jelas pada kita cara nak kenal. Antara lain lagi kita nak kenal haram ni ialah dalamnya ia khabar ke kita jauhi. Jauh jangan duk pergi dekat. Tu ayat-ayat Allah tu fajtanibuh jauhilah. Tu cang tu haram. Bila dia kata jauhi. Fajtanibuh innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Fajtanibuh jauhilah. Tu cang tu bila dia suruh jauh, makna haram tu. Dia tak wi. Amal tu fajtanibuh. Mana? Penahi. Hak mana? Hak larang. Larang dia nahi ya. Jadi dia suruh situ suruh yang larang. Suruh ni ada suruh buat, ada suruh tinggal. Dia isnanibu memang dah. Dia amal.
yang membawa maksud adalah larang. Jadi dia suruh kita lari daripadanya. Perbuatan tu dia guna fi'il amar. Kalau hak nahi hak tu ni dia guna dengan la. La ada la nahi. Ada la nafi. La ada dua. Ada la bermaksud tidak. Ada la bermaksud jangan. Dia kalau dia kata jangan, dia guna la bermaksud jangan. La taqrabu. Jangan mu dekat zina. La taqrabu zina. Jangan mu dekat pada zina. Tu la larang. La nahi. Ya ada la nafi. La yuhibbu. Tuhan tidak suka. La yuhibbullah. Tuhan tak suka. Tu ya nafi. La nahi dengan la nafi. La nahi makna la yang larang. La nafi makna tidak. Nehe ya tu. Tu anak anak dia tu. Nehe duk mai tu. La nahi tu nehe tu nahi tu mai. Tu makna la ya larang. Tu kata la larang dia panggil. Tu. Jadi cara nak kenal dia ialah apabila dia kata jauhilah. Tu haram tu. Kalau ada ayat-ayat hak selisih jumpa gitu cak, ya haram benda tu. Baik suruh jauh. Suruh lari. Fajtanibu rijsa minal awsan. Jauhilah najis daripada berhala. Tu menunjukkan haram. Lagi kita boleh cak barang tu haram ialah yakaba bolehnya. Yakaba bolehnya cak tu. Barang tu bukan ia larang je, yakaba ada kena benda apa. Faham ada tu. Tu boleh faedah. Gitu haram tu. Yakaba ada kita. Kena sesuatu di sebalik itu. Tak kira apa saja ayat dia. Akan kena. Lepas pada tu. Seperti dimasukkan ke neraka. Masuk ke neraka. Tu makna jahannamu khalidan fiha. Kekal dalam neraka. Yaslauna sa'ira. Masuk mereka dengan dilayu dalam neraka sa'ir. Tu mainan tu haram tu. Kalau khabar ada hukuman gitu tak mudah tu. Itu dia panggil haram. Apabila cara kita nak kenal dengan nas-nas yang ada dalam Quran dan juga hadis lah. Jadi kita serupa macam dulu-dulu kok. Kita wajib adalah suatu yang diminta buat dengan pasti, dengan putus. Jadi bagi kita fardu dengan wajib tak ada masalah. Sama bab wajib tu, bab haram pun sama kok. Kita haram ini ialah yang diminta tinggal. Tu orang panggil haram. Abu Hanifah serupa ke dulu juga. Kisah lama sama juga. Bagi dia haram benda lain. Kemudian makruh tahrim. Makruh yang membawa dia haram, tu benda lain. Kita tak ada itu bila kata haram dengan larangan itu sama je. Kita tak ada sama kali. Makruh tahrim apa tak ada bagi kita. Itu haram-haram. Abu Hanifah dak. Bagi dia haram ialah yang sabit ikut dalil yang qat'i. Macam zina, curi. Tu baru haram. Tapi kalau mari ikut dalil ahad, hadis ahad, hadis yang tidak mutawatir, maka dia tak jadi sebagai haram. Dia panggil makruh, makruh kelah haram. Makruh tahrim dia panggil. Tu Abu Hanifah. Abu Hanifah bagi dia kalau dalil tu tak sekuat yang qat'i, kita boh dia dalam makruh tahrim. Makruh tahrim. Jadi kita makruh tahrim tidak popular kita makruh tahrim. Kecuali masalah mayang bahasa, mayang subuh, mayang 3 tari dok tapala, waktu makruh tahrim. Itu mazhab kita tak banyak. Memakan makruh tahrim ni tak banyak. Abu Hanifah tak. Bagi dia kalau dalil tak kuat, dalil ahad, hadis ahad. Hadis ada 2. Khabar. Khabar ni ada 2. Ada khabar mutawatir,
ada khabar yang ahad. Mutawatir ni adalah suatu pengambilan dari kumpulan yang ramai, daripada puak yang ramai. Dia ambil tu ramai dah, daripada puak yang ramai pula. Yang mustahil mereka pakat nipu dalam jumlah yang ramai. Itu panggil mutawatir. Ahad ialah pengambilan yang tidak sampai tahap mutawatir. Walaupun orang ramai tak 3-4 orang tapi tak viral lagi. Tak dikira jumlah yang kuat lagi. Oleh kerana itu mereka bila tengok dalil mari hadis ahad, mereka kata kita panggil makruh tahrim. Kalau mari ikut qat'i, tu kita bubuh dia haram. Itu Abu Hanifah. Bagi dia pecahkan haram dengan makruh tahrim. Kita tak stokor belaka. Kita stokor belaka. Larangan je bila dia larang duduk dah kelas haram. Kita duduk dah stokor. Tak ada main makruh tahrim apa. Tak ada. Itu beza kita dengan Abu Hanifah. Jadi dalam masalah haram-haram ini, dia pecah pula. Dia pecah. Ada makruh dan juga haram ni dia pecah pada dua. Iaitu pada lizatih atau li ghairi. Dia ada haram lizatih. Haram lizatih. Haram pada barang tu diri dah haram. Tu haram lizatih. Babi. Haram lizatih tau. Haram lizatih babi tu. Tu arak. Babi. Riba. Kemudian lagi bunuh orang. Lepas tu dia haram lizati. Lizat pada barang tu dia haram dari awal lagi. Belek-belek Quran haram lalu dah. Tu dia panggil haram lizati. Haram nombor 2, haram akih kerana seleh dengan benda lain. Dia dah haram tapi oleh kerana seleh dengan benda lain, ada kait dengan benda lain jadi haram. Dia panggil haram li ghairi. Tu haram kena tengok molek. Dia ada dua bahasa. Pertama memang haram dari awal lagi Tuhan khabar dah haram. Tu zina, curi, minum arak. Tu Tuhan kata dari awal lagi haram. Ada hak haram ki kerana seleh dengan benda lain. Ki kerana ada kaitan dengan benda lain. Tu ada dia panggil haram li ghairi. Haram ki kerana benda lain. Mari kaca dia baru jadi haram. Mayang pia kata haram mayang. Tak ada orang kata mayang tu haram. Dah apa jadi haram mayang? Kerana baju ropok. Kerana dia ambil baju curi. Kerana duduk atas tanah ropok. Ni itu larang mayang dengan baju curi. Dia bukan haram mayang. Mayang Tuhan suruh mayang. Haram kok mananya? Dia tak larang mayang. Tapi masalahnya bila curi ropok tu mari capur ke mayang, situ haram. Dosa. Tak, memang zat riba tu haram tu. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba tu dia bukan sebab seleh benda lain. Memang riba tu tak boleh. Tak kira. Riba fadl. Riba ambil lebih. Atau riba nasab. Ataupun riba kerana tangguh. Tak kira. Riba haram. Tak kira Abu Bakar tak Abu Bakar pun. Aduh, tak nak tu. Main bising pula. Main Abu Bakar makan riba. Main aduh. Orang tutup habis dah mau pergi buka lagi barang tu jadi fitnah belaka. Tak kira riba haram. Dia memang Tuhan tak uji. Dia hak kuat riba ni pak dara Nabi. Bukan hanya Abu Bakar. Pak dara Nabi hak kuat riba Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi haramkan riba dia mula-mula kali. Dia habis bila dah masuk ke Mekah, khabar bahawa semua yang haram itu maka tetap haram. Dan pertama kali aku buang, pertama kali aku masuk ila riba Abbas. Jelas Nabi khabar riba pok daraku.
Mana-mana hutang dulu ngepok darah aku ada lebih dia bayar modal je. Ada bayar lebih. Emang abah emang dah. Orang kaki pitih dia, abah ni. Dia mudharabah, abah kot. Abah pok darah Nabi kaki nega mudharabah. Nak cari orang. Boleh buat kerja, WPT. Lalu mensyaratkan. Jangan pitih aku ni buat nega, buat pergi ke laut jangan. Aku tak ambil, bawa ke laut tak ambil, bawa ke darat. Dan juga pitih aku ni janganlah buat turun nega di dalam oasis, dalam wadi, dalam lembah. Dan jangan beli natang hot denyuk jatuh ni. Jangan beli. Nak nega skuter boleh. Nak nega baju boleh. Nak nega kereta boleh. Tapi jangan beli natang. Dah mampu seekor kau. Susah mampu modal aku ni. Mari awak, mari nyakit. Tu abah dia syarat gitu. Awili nak mudharabah dengan orang, dia syarat 3. Jangan bawa kereta aku, modal aku ni ikut laut. Kerana awak dia takut laut. Arab memang laut ni takut buat je. Jika tak selamat air ni, awak dia duduk main tak darat semua buat je. Jadi kerana tu ya syarat bawa kereta aku nega, jangan bawa ikut laut. Kerana risiko tinggi ikut laut. Dan begitu juga jangan lalu ke kawasan lembah. Lembah ni dah air hujan mari kok, pakak mari pala air lalu buat je waktu dah nak lari. Jangan duk bawa barang-barang nega aku duk tidur di lembah gitu. Jangan. Dah juga jangan beli hak jenis bahasa napah. Jangan beli bahasa napah. Napah ni kok hamba. Napah ni kok natang. Kerana dia rosak modal 3 tu. Kalau mulangga kata abah mu jamin. Mola modal aku. Tu nak kata abah memang kaki nega dia. Mana? Boleh mana? Hak pinjam. Lain pada tu banyak. Skuter boleh. ADV ke benda nama. Tu boleh. Nak nega tu boleh. Apa benda lain. Baju. Makanan. Tu. Apa saja. Alat-alat. Tak kira alat mana, alat apa orang jual. Boleh. Dia tak mau hak napah. Bak modal dengan hak napah ni takut risiko dia. Takut mampu. Dia mampu rugi modal dia. Jadi kita boleh mudharabah kau orang mensyaratkan. Tapi syarat tu nak kena tengok syarat yang berat belah syarat yang menjaga modal kita boleh tu. Mau jual cash jangan jual hutang. Tu boleh Bukan salah kalau dia pergi jual dengan hutang. Jual dengan ringgit jual dengan dolar apa. Tu boleh Anda nak jaga modal kita. Macam mana mudharabah? Power. Power ni dia layak dapat upah je. Hak tukang jaga dia tetap barang hak asal. Pemilik lembu ni lembu ni. Mu jaga jadi kalau anak pertama boleh ke mung. Anak kedua boleh kat aku. Tak boleh buat gitu. Upah dengan cara gitu. Oleh kerana tu anak tu hak dia. Hak tu kawi lembu. Jadi hak dia. Hak ni beri upah je ke dia. Jadi akak rosak tadi. Beri upah. Dia upah pela lembu ni berapa bulan. Kampung tu ada orang suruh jaga lembu gebang bulan. Ya winatu. Dia 100 bulan gitu lah. Mana rolik orang buat apa. Tu. Dia dah lep bawah ni. Dia dah apa lah. Lah anak lembu hak dia. Ni. Dia aku ada anak lembu ni. Dia aku nak bayar ke mung bagai upah. Nak ubi anak lembu. Boleh lah. Tu upah luar orang lah tu. Dengan persepakatan. Persepakatan. Aku BT tak ada. Tapi aku nak upah dengan anak lembu. Mu nak tak?
Boleh kau. Dia anak lembu jadi hak ya, bukan jadi hak nom. Dia nak ayah itihad dah. Jadi nak tu ya boleh. Dia nak tu ni boleh ke tak? Aku bayar dengan natang. Patut kau yang ngepitih ngemu aku itih tak ada. Tu dipersetujui boleh tukar. Bila dia nak barangan. Ambil barangan. Tak dia. Tu. Jadi apabila kita kata harang, ialah apabila ada harang dua, pecah dua. Yang pertama, harang memang barang tu diri harang tu. Harang benda tu sendiri tu. Seperti berzina. Seperti lagi kita kata harang benda tu dah. Seperti kita kata apa? Nikah. Nikah tak ada saksi, tak ada wali apa. Barang tu diri dah harang. Dia panggil. Seperti lagi makan yang haram, makan bakar haram, makan riba haram. Seperti lagi curi haram, curi, ropok haram. Hak tu memang haram asal dia panggil. Hak nombor dua ni haram kisalah dengan benda lain jadi haram. Mayang dengan baju curi. Atas tanah ropok pula. Tu dia kata haram kerana sebab lain. Haram li ghairi dia panggil. Benda lain jadi haram tu. Kalau dia seorang tak apa dah. Mayang dia seorang tak ada benda dah haram mayang. Tapi hak lain seleh. Lagi seperti apa lagi? Nikah. Seperti nikah. Dengan tunangan orang. Orang tunang apa dah? Dia pergi nikah juga. Tu dia haram kau. Kerana cari balah lah ke tu. Cari balah. Tunang orang pergi minta juga, nikah juga. Haram. Sama sekali. Betul juga nikah. Yang mana letakkan tarikh Cina buta. Tu sama haram. Yang berubah tarikh ke Cina buta tu. Tu pun haram juga. Kerana tujuan dia diri itu tidak menepati dengan syarat. Seperti lagi jual beli. Jual beli. Ada benda hak najis. Haram. Dia jual beli boleh tapi jangan jual najis lah. Apa mungkin jual najis? Jual beli dia benar, tak apa. Tapi dia mungkin jual najis, asal tu dia mari haram. Seperti lagi jual beli kerana nak suruh jadi halalkan riba. Dia panggil bai'inah. Tu bai'inah kita seorang je setuju. Orang lain semua tak setuju. 3 mazhab tak setuju bai'inah. Bai'inah ni jual dengan niat nak makan riba. Dia nak hutang kau. Dia boleh. Tapi bayar lebih. Mana boleh boh. Ni orang panggil riba. Ada orang gitu lah. Mau nak hutang apa? Kita nak hutang 100. Nak makan le 100. Bayar 1,5 Bayar 1,5. Dah kamu kata riba 50 tak boleh. Gini je. Ni barang ni. Harga dia ialah 100. Ni barang ni harga dia 100. Barang mu ni. Barang mu ni air mu ni harga 100. Dia memang logik akal mana ada barang 100. Dia guna alat aja supaya jadi 100 tengah ni. Dia nak 100. Tu kita suruh bayar setengah, dia tak ambil. Dia kata riba. Dia daripada sini dia helah ke barang ni. Dia panggil bai'inah. Ambil 100. Aku beli dengan harga 100. Ni barang ni kita beri 1 riyal ke dia. Boleh 1 riyal hak dia nak. Dah kata air nak minum mana air tak ada. Aku jual balik ke mung 100 tengah. Dalam masa 3 tahun. Dia reka lah. Tarikh bayar. Jadi dia tanggung 100 tengah. Kita beri ke dia 100. Kita beri pitih asli. Dia kena bayar kita dah 3 tahun 100 tengah. Tu dia panggil bai'inah. Jadi 3 mazhab tak beri. Kerana niat apa dah nak lari. Niat apa dah nak main riba tapi pula.
Iman kita kata dah zahir akad belaka. Aku ambil barang ya aku akad. Aku jual ke dia pun akad dah. Apa benda bukannya aku tetap dalam akad yang pertama. Dah. Aku jual ke dia pun akad clear. Dia jual ke aku pun akad clear. Ada apa niat aku barang tak boleh nak kobek. Barang duduk dalam hati. Di mazhab kita mengesahkan bainah itu. Ha? Ha. 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 Jadi bank wak tu bank wak tu dia tak panggil riba. Bank wak itu adalah jual beli ambil untung. Dia panggil murabahah. Murabahah kita tahu dah mun nak barang tu ya nak beli lalu tak boleh. Kita pergi beli barang tu. Tu kita pergi jual ke dia rega hutang. Waktu main tulis je. Mau nak dah. Kita nak kereta lah. Dah mau kita tanya dah apa? Kita tanya dah 60. Tapi dia ada tak? Kita tak ada lah. Nak kereta. Kita dah apa beli dengan aku. Jangan beli dengan kilang. Jangan beli dengan potong. Jangan beli dengan tunjuk umum. Beli dengan aku. Tapi reganya 80 lah beli dengan aku. Itu panggil murabahah. Murabahah ni barang kita kita akad. Kita makan harga. Memang dah. Ya memang dah. Kok mana-mana nak kakak orang belaka. Tak kakak tak jadi nega pula. Jadi hak ni kita jual barang kita. Hak riba ni jadi cara dengan tuan kereta tu. Tu. Kalau nak harga gini, membayar gini. Kalau nak harga gini, membayar gini. Macam-macam. Ketuan tu sendiri nak kena tengok akad macam mana. Kalau akad hutang tak ada masalah, pitih dengan kereta. Hak tak ambungnya pitih dengan pitih. Pitih itu dia akan bayar dengan pitih. Ni jual kereta. Atamu mau setuju jadi. Dia kereta ni asal 60 je. Tapi bila aku jual kamu jadi 80. Tak apa lah. Tu pitih dengan pitih tu. Loan peribadi yang. Pinjaman peribadi, pinjam pitih bayar pitih. Tu dia tak ambil lebih yang. Situ mereka lari dulu. Dia gunakan saham. Mau beli saham. Lepas tu mau jual balik mula. Aku jual kamu. Lepas tu mau jual balik mula. Gitu lah. Dia main alat tengah. Dia tak beri pitih dengan pitih. Jadi mau beli saham aku. Seolah gitu. Beli saham, lepas tu aku beli pula dengan mu. Aku beli harga murah, mau beli harga mahal. Dia mu akan tanggung lebih tinggi pada bank tu. Gitu cara dia. Tapi dia main dengan saham lah. Dia pakai alat tengah. Dia tak beri pitih tembung dengan pitih, mu kata riba pula. Dia kena cari alat tengah tu untuk nak akad harga. Tu bainah dia panggil. Dulu banyak diamalkan oleh bank dulu. Hari ni banyak murabahah. Ambil cara tu dah. Nak lari pada khilaf ulama. Di murabahah banyak diguna hari ni. Mana? Gitu. Sama. Ambil cara murabahah dipanggil. Murabahah kegiatan ambil untung. Kegiatan ambil untung. Ambil untung dibenarkan. Orang pergi cari dia di mana? Allah mana orang pergi ambil. Lepas tu mau alik dong, mau pun jual harga tinggi. Dia panggil murabahah tu. Murabahah lah tu kegiatan ambil untung. Orang pergi ambil tempat tu, mau alih sini, lepas tu mau ambil berapa persen daripada tadi. Jadi mau tahu dah dia nak kereta tu, mau pergi ambil kereta tu, lepas tu mau jual ke dia. Mau ambil berapa persen. Yang murabahah. Di hidup ni sedap ke orang ada piti semua. Memang dah.
Piti bukan piti dia pun, bank piti orang juga. Gitu yang ambil untung orang. Murabahah bukan piti dia, piti orang. Yang sipang kat dia. Dia bila ada piti kau boleh pulah lalu. Boleh pulah sini sikit untung. Pulah sini sikit kau untung. Kerana piti ada. Tak ada piti nanggok situ lah. Dudung gitu, sekung gitu. Dah orang tahu benda ni tak boleh beli, tahu ni tak boleh beli. Dah itu tak ada. Tu ada murabahah. Jadi abah pak dara Nabi, memang dia bak nega kaki nega. Jadi sebelum Islam memang riba banyak atas nama dia. Nabi kata riba mula-mula kali aku mampu, aku mansuh ialah riba abah. Riba pak dara dia. Ada banyak orang hutang dengan dia kena bayar lebih. Itu memang terkenal riba abah zaman dulu. Untuk Abu Bakar ni jarang. Tak ada fakta yang jelas Abu Bakar ada kegiatan maiwi pinjaman riba ni. Tapi kalau hak abah memang butir model. Nabi kita sendiri kata riba paling aku awak kali mampu ialah riba abah. Tu maknanya pembukaan Mekah. Habis kira hak pah dah habis sini je hari ni. Bayar modal je ke abah. Seolah gitu. Ni untung-untung jangan duk bayar. Hak pak dari je diri bukan hak orang lain. Tu nak kata bahawa memang abah ada. Pinjaman riba ni ada pada zaman dia orang kaya. Dia abah memang orang kaya dia. Jadi kita dah tahu dah hari ni bahawa haram ada dua bahasa. Pertama, haram barang tu diri. Yang kedua, bukan haram benda tu diri tapi proses. Proses yang menyebabkan benda tu jadi haram. Seperti kita kata tolak. Tolak tak haram tolak. Cerai ni ada haram cerai. Tapi bila giwat dalam waktu yang dilarang, maka barang tu dilarang. Tolak bid'ah. Tolak bid'ah. Bila tolak pada waktu yang dilarang. Tolak waktu haid. Tolak waktu nipah. Tolak pada main dah. Baru tolak. Tu haram. Kerana tak tahu jadi anak ke tak. Menyebabkan nyesal mung kayak gini. Oleh kerana itu tolak haram. Tolak adalah haram. Nak tolak apa tolak haram. Tapi oleh kerana ia kait dengan unsur dua, iaitu waktu yang mu pilih tak kena, maka barang tu haram. Tolak bid'ah adalah haram. Jadi samalah kalau kita tengok pada lain-lain lagi. Jual beli yang lain yang dilarang. Menyebabkan asal jual beli benda tu boleh. Benda jual beli ni dibenarkan. Tuhan benar dah. Mungkin jual najis. Mungkin jual hak tak boleh serah. Mungkin jual hak tak boleh serah. Barang hak memang lepas tak boleh nak serah. Mungkin jual kereta curi. Mungkin jual kereta mu tak tahu tah mana orang ambil. Itu tak boleh. Dia bukan jual beli tu dilarang. Jual beli halal. Tapi unsur yang mari kepada jual beli. Itu dia panggil haram li ghairi. Haram kerana benda lain pergi kacau dia. Jadi sini pecah dua. Ni pecah dua. Adakah mayang itu sah ke tidak? Adakah mayang tu sah ke tidak pakai baju curi? Sah ke tidak? Tu dia pecah dua situ. Dia pecah dua. Jumhur selain daripada Hambali lah. Dia jumhur bagi mereka mayang sah. Baju tu dosa, duduk di body. Mayang tu sah. Tanah tu hak mu duduk atas tanah tu dosa. Itu bila duduk dalam dosa dibenarkan mayang orang syiddatul khauf. Dia boleh lari dari tanah tu suruh kejar babi dalam mayang. Kerana dia kena tinggal kat tanah tu segera. Walaupun dalam mayang. Dia mayang baru ingat tanah ni ropok. Dia boleh lari macam ke. Tak kira ngadak kiblat tak ngadak kiblat dia boleh lari. Kerana apa? Kerana menyelamat daripada tanah haram.
Dia panggil mayang syiddatul khauf. Dia bukan haiwan serang je boleh lari. Lari pada harang pun boleh lari macam kena kejar babi. Itu mazhab kita. Iaitu mayang pakar cuma dosa kerana sebab yang baru mari tadi. Dia Hambali tau. Hambali kata mayang tak sah dari dulu lagi. Dia serang kepada hak asal tu. Kalau jual beli tak sah dari dulu lagi. Kalau nikah tak sah dari awal lagi. Kalau tolak tak jadi dari awal lagi. Maknanya bagi dia, ianya tak pakai dulu lagi barang tu. Bila tak pakai, kesan hukum tak ada. Kesan hukum tak ada. Oleh kerana tu, setengahnya mengatakan tolak bid'ah tak jatuh. Kerana tolak tak ikut pada syarak. Jadi tak jatuh bagi dia. Kita tak tolak tetap jatuh, dosa tetap tanggung. Tu kita tak cekah gitu hak kita. Dari segi benda tu hak asalnya masih ada. Cuma hak kacau dia tu je hak arangnya. Jadi bagi kita setiap yang berlaku haram li ghairi, benda tu pakar cuma dosa. Tu benda tu pakar cuma dosa. Lepas mana kita dah kira sok. Lepas dah haji dah. Pergi dah. Piti subhat. Dia gaji pun ada. Air ketung pun ada kau. Capur kali ada berapa ya air ketung tu. 8 ya buku setiu 8 ya buku. Ada khabar kat aku tahu. Tak tahu. 8 ya buku. Baca dah. Siap dah. Apa ya buku awak ya? Ambil bukit tu. Bukan ambil senang tanah ni. Awak ya. Gimana? Nak pergi ke bank. Tu kelur dia. Kelur dia gitu. Nak pergi ke bank. Pergi ke bank nak pergi beli tu. Nak pergi ke bank tu nak pergi beli. Teruk sawit tu. Lalu jual. Buku dah ada dua sehari balik kurang 2 16 ya. Dah ambil waktu kau orang rupa suruh kutip wapelang ujung lagi. Dah aku benda tu orang sendiri tengok. Dah ambil waktu je kira. Wapelang yang tu ujung lau ke atas. Boleh ada ngakak ke ambil. Allah kata. Tak serung langsung dah ambil kakak tu. Nak kira. Kata itu bahaya tak bahaya barang tu. Capur benda kakak tu jadi punah habis. Jadi harang li ghairi. Dia adalah sah tapi dosa. Itu mazhab kita. Dia Hambali kata dak. Harang li ghairi dia dari awal lagi tak lewat dah. Tak lekat hukum dah. Tak jadi hukum dulu lagi. Bukan dosa saja barang itu tak jadi. Tak lekat hukum. Mana kalau jual beli atau balik mula. Kalau nikah pakai tak sah. Dia kerak dari awal lagi. Barang tu. Itu perbezaan antara Hambali dengan jumhur. Mengenai harang li ghairi. Kalau harang li zati semua pakaklah kedah tu. Zina tak ada orang setuju hak tu. Curi mana ada orang setuju tu, minum arak. Tu orang tak kelahi masalah tu. Orang kelahi dari sudut haram kerana benda lain. Bukan haram kerana benda tu. Cuma haram li zati ini dia kadang-kadang dibenarkan. Haram li zati curi boleh. Iaitu makan najis boleh. Bila bertembung dengan darurat. Bila tembung dengan darurat haram li zati boleh. Bila nak mati lela dah. Dia ada arak je. Dia boleh minum arak. Jadi sehat. Molek. Jawapannya ia benar kan? Kerana ia berlanggar dengan tujuan orang panggil maqasid utama.
Maqasid ni maknanya tujuan syariat ni dia nak jaga 5 atau 6 perkara. Nak suruh jaga nyawa, nak suruh jaga agama, nak suruh jaga harta, nak suruh jaga maruah, nak suruh jaga nasab, suruh jaga akal. Ni apabila bertembung haram dengan jaga benda ni Allah haram. Ada haram lagi kita dah tahu dah yang diminta tinggalkan dia dengan putus. Tak ada boleh kira cara dah. Tak boleh dah. Nak toleransi tak boleh. Dah haram, tak boleh. Mana boleh curi nak benarkan. Zina nak benarkan, tak boleh. Atas apa saja alasan zina kerana untuk nak tarik pelacung. Tak boleh. Tak boleh sama sekali. Kerana barang tadi haram lizati. Tapi kalau dia mengacar kepada maqasid tujuan syariat, matlamat syariat, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga maruah dan nasab dan menjaga harta, maka dibenarkan. Dibenarkan ambil haram tadi. Contoh curi. Iaitu bila musim yang sangat susah. Kemarau zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar zaman kemarau susah. Ramai orang curi kena makan le. Bukan jahat. Sayyidina Umar akad hukum hudud. Bahan orang kerak tangan masa ni tak sesuai. Kerana bukan meta, bukan jahat. Tapi nak makan le. Kerana tu yakak hukum curi. Kerana dia melihat maksud daripada syariat itu nak jalan dia tak sapa. Tak sapa maksud. Maksudnya ialah hak pitih ada dah pergi curi kat hak tu baru maksud. Ni orang nak makan le masa tu. Keadaan teruk. Keadaan kemarau, makanan tak ada. Nyebabkan orang ketek itu kena makan. Dan keadaan mereka itu terpaksa. Memang keadaan teruk. Bukan keadaan di senaria. Tu boleh lagi. Tu naria curi dah. Baru di senaria. Tak. Ya memang keadaan kemarau. Makanan tak ada orang. Orang ketek itu kena hidup le. Jadi sini menyebabkan dia melihat darurat. Darurat yang melanda orang Islam. Menyebabkan berasa nyaknya zalim. Kita pergi hukum orang yang mana rata-rata gitu belaka. Masa tu. Dia oleh kerana itu kira darurat walaupun haram ia benar. Ia benar kan ia tak hukum. Kawan tu pergi curi ia tak hukum. Kerana dia kira darurat ni. Nak jaga nyawa ni. Apa nak kena ketek barang orang apa. Nak jaga nyawa. Dia pasal. Dia oleh kerana itu haram. Yang ada ingat haram pas kiamat. Tak. Apabila dia tembung dengan maksud syariat itu menyebab terbengkalai syariat tadi, dia menang juga. Boleh juga ambil yang haram. Ambil dia tak paruk lah. Ambil kadar je. Dia tak boleh ambil paruk mewah. Dia boleh kadar dia. Kerana darurat ini disekat dia dengan kadar dia. Dia tak boleh ambil. Makan paruk tu. Kenyang nanti dawa saja. Tak boleh. Nak menyelamat aja. Dia boleh. Untuk menyelamat aja. Bagi nak selamat dia. Sama lah. Kalau keadaan menyebabkan jadi darurat. Ini keadaan darurat. Maka keadaan begitu ia menyebabkan hukum haram itu mula dikira sebagai galih sekejap. Bukan semua ia galih sekejap. Oleh kerana menyebab tahap darurat. Ketika darurat ni tahu saja benda yang mana tak boleh nak lari. Sama sekali keadaan tadi. Ni kamu dak uak pakai mu jalan tak ada tekak kamu. Kalau mu dak uak. Mu pilih mu nak mana? Mu nak uak ke mu nak tekak mu hilang? Mu nak mana? Darurat tu pilihan sangat susah.
Pilihan masa tu dak buat tekak cabut. Dia kata bahawa memang keadaan darurat ini dia menghalalkan benda-benda yang dilarang. Oleh kerana itu hal-hal sebegini syarak dia telah susun molek dah. Supaya kita faham hukum tu mengikut saluran yang betul. Ikut saluran yang betul. Supaya jangan kita buat suatu tindakan yang dilanggar pada syarak. Melanggar pada syarak. Sama ada mu terjun tanah atau apa mu lorah luar. Mu nak hak mana? Tu makna pertimbangan perlu dibuat dengan akal sehat tau. Kalau terjun mati terus. Lorah luar bahan ke dia. Di sini maknanya maqasid kena timbang. Bahawa hilang nyawa lebih teruk daripada hilang maruah. Hilang nyawa lebih teruk ada hilang maruah. Hilang maruah beranak ngandung je. Hilang nyawa pakai habis balik awal. Tu makna bab itu kena nimbang molek barang tadi. Kena timbang molek barang tu. Ana itu. Mana? Kita bila terjun. Kita tak boleh lorah luar. Ya apanya haram. Kerana membunuh diri padahal jalan menyelamat masih ada walau ada mudarat. Kena ambil mudarat hak ringan. Mudarat hak ringan kena ambil. Jangan ambil mudarat hak teruk. Kita kena ambil mudarat hak sikit. Mudarat hak sikit ke mana? Dia mudarat hak sikit tu. Kalau lah lepas budak gikolah bahan kawit balik gelipangan mati belaka. Kalau dak wigi kalau budak jadi bodoh. Dia kena timbang molek tau. Nak sekat gikolah ke nak lok gikolah. Dia kalau lok gikolah boleh mati budak. Kalau budak dak gikolah bodoh hidup lagi. Hidup lagi bodoh budak tu. Okey tu hati je sekat kolah dulu. Tu. Sekat kolah kan dulu. Maknanya tak pergi kolah. Nak elokkan nyawa mati dengan sebab tadi. Padahal barang tu barang yang kita kata masih lagi dalam bentuk yang golik je. Bukan seremegi mati. Goliknya kena nyakit tu. Tu je golik. Tapi pertimbangan yang golik bila menyokong kepada nyawa menang lek ia. Menang lek ia. Walaupun kita kata pergi ngaji memang kita boleh faham biasanya memang cerdik lah kalau pergi kolah. Tapi tak kerana nyawanya pasal dia lindungi nyawa dulu. Jadi kira tak kolah pun tak apa lah. Jadi kerana nyawanya pasal. Jadi kerana kita boleh pula pergi cari pada daripada kawit boleh ngaji lagi. Akal boleh terima lagi. Boleh. Nak asal. Mepah kawit mari. Tak nak kalah pula. Kawit habis. Sorry kalah tak ampun. Dulu ke. Nak pergi sangat. Dulu. Dulu nak pergi sangat dulu. Tu. Lama tu tengok. Dulu Sungai Udang kata. Sungai Udang kan. Tu. JK gini ni. Macam Israel dak wimayang ni. Marah ke dia kata JK Israel dah masa tu. Dia nak faham dosa nak pergi sodok kata. Lepas tu ni molek ada dak kita kan. Alah ni bahasa benda tahu. Aku ada dosa aku pergi sodok umur je baru tak ada. Aku orang suruh pergi tak pergi pun dak. Orang dak pergi kata ni JK Israel dah dia kata. Tengok. Ramai gitu. Orang sekat kau nak mayang dia. Nak pergi sangat dia. Dah boleh mayang dah harita kan. Ada juga ni bahasa kita mangat masa orang sekat. Dia kok mana memang dari sudut kita kata nyawa menyelamatkan dia adalah lebih utama. Prioriti dia keutamaannya duduk di atas. Walau bertembung dengan haram pun rela. Kita cabut haram tadi, lock dulu tepi. Dulu nyawa hidup. Dan nyawa hidup molek, barulah kita balik mula haram tadi
kita sekat daripada yang haram. Jadi kata sini yang haram ini maknanya barang yang diseksa, iaitu perkara yang dihukum atas orang yang mengerjakan dia. Jadi dia kena kepada orang hak buat lah. Orang hak buat. Setiap orang tanggung dosa hak ia buat. Tu. Tak ada kita pergi tanggung dosa orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra. Ke orang yang bersalah itu dia tidak menanggung salah orang lain. Dia tanggung setakat hak ia saja. Salah dia hak tu banyak tu, dia tanggung hak tu di hari akhirat. Dia kecuali lah alaulah dia ini menjadi orang yang menunjuk jalan tak betul. Siapa dia yang membuat sunnah yang tidak baik lalu diikuti oleh orang selepas dia, maka dia dahlah dosa dan dia tanggung juga dosa hak orang yang tiru dia tadi. Maka dia anggap sebagai pelopor. Dia sebagai pelopor, dia sebagai orang yang mula-mula mengasahkan benda yang haram itu. Dia hak tu ada sahang. Ada sahang tu walaupun dia tak buat, tapi dia pergi tunjuk ke orang barang tu nyebab dia tanggung juga. Man istanna bisunnatin sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Pia-pia hak tunjuk sunnah tak molek. Dia tunjuk perangai hak tak molek nyebab orang tiru. Maka dia tanggung dosa hak dia buat dah tu. Dan dosa hak orang tiru pula. Dosa hak orang tiru dia tanggung. Dalam keadaan tak dikerana apa? Dikira dia sebagai pendakwah kepada buruk. Bila kita dakwah pada benda buruk, orang lain tiru, tu boleh dosa kita. Dan dosa hak orang buat pun sahang ada masuk juga. Mari juga sahang ada masuk juga. Kerana kita tunjuk tak molek. Kerana itu Imam Bukhari apabila membuat satu bab dalam Sahih Bukhari, itu dia buat, iaitu apabila nangis, apabila nangis ngaung waris di atas kubur, maka hak bawah ni pun kena seksa kau. Dia bawa hadis tu. Lalu orang tanya buat apa? Hak ngaung atas ni buat apa? Dosa juga. Hak bawah kena seksa, masalah ada. Dia dak buat dah, dia mati dah, duk tanah. Dah buat apa hak ngaung atas, hak bawah kena? Lalu dijawab oleh Imam Bukhari, kerana ia tinggalkan sunnah dak molek dulu. Dia ngaung lama dah atas tu. Mak waris ngaji dengan dia. Waris ni ngikut perbuatan dia. Lalu menyebabkan dia dapat sahang kau. Atas tu memang dosa dah. Atas tu memang dah. Dilarang dah atas tu. Tapi dia tetap ngalih. Itu yang dijawab oleh Imam Bukhari. Apa? Orang dalam kubur mereka terseksa bila orang waris atas tak reda dengan kematian dia. Itu niyahah. Duk ngaung. Allah tidak reda. Tak boleh nak terima qada dan qadar tadi. Dia orang bawah boleh seksa. Ada apa perbuatan orang atas. Kerana dia tinggal tak molek. Itu dijawab oleh Imam Bukhari. Ahli hadis yang menjelaskan bagaimana perbuatan orang hidup masih lagi ada hubungan dengan orang mati. Kerana apa dia kata? Kerana dia tinggal PA tak molek. Dia tinggal contoh hak tak pakar. Itu yang menyebabkan dia diseksa bawah tu. Ada. Dia dah ajar. Kalau dia dah ajar buat gitu, adakah mau masih hidup dulu mau kabur benda tu? Mau pelajar orang tak? Kerana anak mu. Mati apa jangan. Begitu. Ana lah fardu ain. Ada awak gini hak larangan. Dia boleh jadi kerana kelalaian dia. Dia pera
ada duk makan minum je. Agama dia dah ajar. Bela body dia panggil. Bukan bela agama tak ada langsung. Tu kesalahan juga. Bila fardu ain tidak diberi pada orang tanggungan bawah dia. Tu. Makna haram itu ialah barang yang diseksa, dihukum dia atas orang yang mengerjakan dia dan diberi pahala atas orang yang meninggalkan dia. Jadi kalau kita tinggal yang haram, tak ayah niat, ia bayar. Tak ayah kita niat, ia bayar gong. Arak ada depan. Saja aku dak minum kerana Allah. Dak kata apa mudah ambil itu padan dak. Tidak perlu kepada niat. Bila meninggalkan yang haram, tinggal aja. Cukup dak, boleh pahala dah. Apabila kita dak niat abang, dia beri dah. Kerana perbuatan tu sendiri. Bila kata meninggalkan yang haram, maka dengan sendiri diberi pahala pada kita. Memusnahkan yang haram abang, dia beri pahala. Oleh kerana tu punah alat muzik melalakan, dia tak payah bayar. Dia tak payah bayar kerana dia kira membuang yang mungkar. Membuang yang mungkar. Bila punah barang orang hak patut tak ada barang tu. Barang tu patut tak ada. Lalu kita pergi punah. Jawab apa tak kena bayar? Tak kena bayar. Mana? Padang ada? Macam ragam. Mu nak pergi punah pergi aku tak ambil. Memang dah aku duduk gedang ngipun hak tu. Telur ayam naik atas kepala mu tengok. Aku rambo tu. Aku nak main dalam hati je hak tu. Dengan kuasa aku tak ambo. Apa tengok muka, hendaklah diubah dengan tangannya. Kalau tak dengan tangan dengan mulut. Dengan mulut dengan hati. Itulah komang kali iman dia kata. Dia kata gitu. Jadi barang yang mana patut buang, bila dibuang tak payah bayar. Atas asas ini dia tidur, kita pergi sunat senyap-senyap. Apa tak kena? Tak kena kerana bahagian tu memang kena patut buang. Tak boleh ada dengan dia. Tu maknanya bila mu tengok tidur, mu pergi sela-sela bawa pisau lipat, mu pergi sunat dia. Dia bangun tengok darah hanya ada. Tak boleh. Tak boleh minta. Tak boleh minta keling apa kerana jenayah. Tak. Buat jenayah kau orang ni boleh kena hukum. Tapi dia kira kulit itu tak patut ada. Oleh kerana itu tak kena benda. Tidak kena. Kerana duduk kulit itu situ menyebab berlanggar dah. Dengan masalah agama, ibadat dan lain-lain. Jadi mugi tolong buang itu tak kena benda. Dalam keadaan mana apa? Kerana membuang yang dikira mungkar dalam keadaan tadi. Ni lah beberapa benda hari ni boleh kita tengok dalam harang-harang ni. Padang tu kita jumpa hari Jumaat ni pula. Kena tahu. Kerana kapi zimi. Kalau kapi harbi tak ada dah. Kapi harbi jumpa bahan lalu. Dia oleh kerana dia masuk Islam, habis hukum-hukum syarak dulu, tak jalan belaka ke dia. Kerana bagi kita ni halal dah darah dia. Dia minta rasuah kita hari tu tak. Kita nak bahan dia ada pisah. Dia ada pistol. Jadi kita wigak Kaya 1000. Tu jumpa hari ni tak ada pisah dah. Pistol pun tak ada. Kita acu nak bahan je kata dia ngocak dah. Jawab apa tak boleh minta mula. Habis kesalahan kafir harbi ni dia kira habis gitu. Zimi dah. Zimi kena buat dia kafir undang-undang. Nak bayar. Zimi kafir undang-undang. Dia berhutang dengan kita berhutang dengan dia kena. Zimi dia nak kena bayar. Dia kerana dia kira kafir undang-undang. Kena ikut undang-undang. Tak mau.
masuk kedai Cina kau bahan cekelak. Dah kata ada pandai mu harbi derah-derah mu tu. Awal cekelak mu kata harbi. Ya, kata gitu orang. Jadi nak kena jaga hukum tu. Ya, jangan mudah-mudah buat sesekal ada tu. Selamat hari Arafah. Dan juga selamat raya Jumaat ni. Kita jumpa lagi insya-Allah kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.